Okay, ala-ala aku tengah buat kerja ni aku nak sembang something pasal frame yang repaint. So, misconception yang paling popular pasal repaint bike ni, orang selalu tanya aku, bang, kalau frame yang repaint boleh ke pasang PPF nanti cat dia tercabut tak? Better repaint dulu baru PPF ataupun jangan repaint, PPF je. Sebab kadang orang frame elok lagi tapi just nak tukar colour je kan. So dia punya concern adalah dia risau cat yang baru repaint kualiti dia tak sebagus cat yang datang dari kilang. So di sini aku nak menegaskan bahawa cat dari kilang tak semestinya lebih bagus daripada cat yang repaint baru. Sebabnya aku dah banyak kali melalui episod-episod sedih yang mana frame baru keluar kotak, carbon baru keluar kotak, straight dari kilang sampai rumah aku PPF, ada tersilap sikit, aku nak buka balik, terkeluar sekali demi clear coat dia. Macam mana? Daripada kilang tu. Padahal PPF tu baru je tampal sekejap. Yang mana dia punya curing time dia lama lagi. Dalam sehari dua baru dia punya gum tu betul-betul melekat kuat. So yang baru tampal 5 minit, 10 minit tu, aku cabut balik, dia punya clear coat tu cabut sekali. Macam mana? Susah lah kerja aku macam tu. So jadi dekat frame yang baru, bukan frame yang repaint. So kat sini salah siapa? Salah aku ke salah kilang yang spray kualiti tak bagus? Sebab tu kalau orang inquiry nak wrap, aku letak siap-siap dalam katalog disclaimer, kalau cat rosak aku tak bertanggungjawab. Sebab aku dah pernah kena frame dari kilang baru, cat dia clear coat tercabut masa aku PPF. Bagi aku clear coat cabut ni dia tak sepatutnya berlaku. Sebab apa? Sebab PPF ni dia teknologi daripada industri otomotif. Dan benda cat ni semua ni evolve daripada industri otomotif juga. So dia proses yang sama. So dua-dua daripada industri yang sama. Sepatutnya dia menghasilkan kualiti yang sama lah. So dekat kereta PPF cat tak rosak pun, cat yang baru keluar kilang. Tapi bila dekat basikal ada yang cat rosak. So itu bukan salah PPF, itu salah kilang yang tak menjaga kualiti cat. Brand apa aku tak nak cakap, tapi senang cerita brand mahal. So kalau orang tanya aku, selamat ke untuk wrap PPF frame yang baru repaint? Jawapannya bergantung kepada kat mana korang repaint korang punya bike tu atau frame tu. Sebabnya kalau korang buat kat tempat yang diyakini kualiti dia, tempat yang terkenal dengan kualiti paint job yang baik, kerja yang kemas, so insyaAllah tak ada masalah lah. Macam ni frame ni dia baru repaint dekat Illusart Auto Design. Diorang kat Subang Bestari. Aku letak dekat dalam description, nanti korang boleh tengok. So diorang ni macam partner lah, kenalan juga. Diorang main basikal juga. So apa-apa hal kalau orang tanya nak repaint, aku mau refer ke sana. Ataupun kalau orang tu jauh, belah-belah KL, aku akan suggest ke Just Airbrush. Just pun bagus juga. Dia memang specialize buat repaint untuk basikal saja. So bila korang hantar repaint kat tempat-tempat yang berkualiti ni, korang akan lebih yakin lah dengan kualiti dia. First, kualiti dia cantik, workmanship dia cantik,
warranty dia bagi. And then bila nak PPF, aku pun tak risau. Sebab aku tahu kerja dia orang bagus. Tak ada kes-kes cat terkopik lah apalah. Memang tak dinafikan lah, bukan semua frame yang dalam brand yang bermasalah tu cat dia terkopik. Tapi masalahnya kalau jadi yang terkopik tu memang brand yang sama. So dia menjadi macam merisaukan sikit lah untuk aku. Kalau bike tu brand tu nak masuk je aku macam okey. Kena hati-hati sikit untuk mengelakkan masalah walaupun bukan salah aku. Yelah, orang beli frame mahal-mahal, 10, 15, 20 ribu frame saja. Lepas tu hantar PPF yang sepatutnya menghalang cat ni daripada calar, rosak. Tengok-tengok PPF tu yang merosakkan cat tu. Macam mana? Tak best lah macam tu. Jadinya menjawab soalan tadi, frame repaint ni selamat ke untuk di PPF? Jawapannya insya-Allah selamat kalau hantar dekat tempat repaint yang bagus. So kalau korang nak repaint, tengok dulu review tempat tu macam mana. Jangan nak kira murah je. Kalau nak kira murah je, aku tak boleh cakap apa lah. Kalau korang punya frame tak mahal dan korang tak kisah pun, dan korang memang tak nak spend mahal untuk repaint, then tak apa lah. Tapi kalau korang punya frame mahal tapi korang macam nak berjimat-jimat sangat, itu macam kurang bagus lah. Nak berjimat tu boleh, cumanya bertempat. Kalau nak berjimat tapi dia akan mendatangkan masalah kemudian, tak guna juga berjimat, nanti spend lebih juga. So kesimpulannya, boleh repaint dan boleh PPF dengan syarat kualiti repaint tu bagus dan tak memudaratkan aku. Okey, harap menjawab soalan. Kalau ada apa-apa soalan lagi boleh tulis kat ruangan komen. Nanti kalau aku ada masa aku akan jawab. So stay tune untuk update Nick Pro Viga ni. Dah nak siap dah. Nanti aku akan post full video dekat IG. Okay, ciao.